Dah elok gaji 2,000, 3,000, apa turning point lompat gaji 500 Wan? Pertama sekali adalah saya jumpa kekuatan saya. Kekuatan aku adalah dekat sini. So, kita lompat tu kita bukan dekat sembrono dengan izin lah. Apabila lompat, degree teknikal, dia akan bahasa mudah expired dalam tempoh 5 tahun kalau kita tak praktis. Mana kata, within that 5 years, saya ada plan untuk patah balik. Kalau tak jadi lah. Faham. So, dah 3 tahun tak jadi. So, bila jadi Fesi tu, dia membuka mata yang, yes, I can handle the crowd. Saya boleh handle ni, boleh handle ni. Bukanlah saya suka budak-budak sangat. Bukanlah saya pandai sangat bercakap sampai orang terpegun. Tak. It's just that, faham lah abang cerita. Best lah abang cerita. Boleh tangkap lah. Macam tu Dia macam ni, kalau waktu tu motivator Motivator habis je program, orang nak ambil gambar dengan dia, nak salam, cium tangan, waktu tu motivator ataupun benchmark motivator adalah kalau budak-budak menangis. Dia kata program dia berjaya. For me, that is not the indicator lah. Indikatornya adalah budak tu datang, bang, best lah abang cerita. Apa yang kau faham? Abang cerita ni pasal ni 1, 2, 3. Dia boleh cerita kan. Itu benchmark saya.